Sahabat mengatakan takwa ini seperti kita berjalan dalam duri yang mana kita takut terkena duri tersebut. Maka kita kena melihat, kena menyingsing sedikit kain kita, tarik sedikit, dan kita kena melihat di mana duri-duri tersebut supaya kita tidak terpijak. Bertakwa kepada Allah, satu perkataan yang selalu tiap-tiap Jumaat khatib sebut. Jadi kita jadi lali dah perkataan takwa. Sebenarnya dia mempunyai erti dan mempunyai nilai yang sangat-sangat tinggi dalam kehidupan kita. Ittaqillah haitsu ma kun. Di mana sahaja kita berada, takwa kepada Allah. Bukan sahaja di masjid, di surau, pergi ke pejabat, itu tanggal takwa kita letak di rumah. Nak pergi akad nikah, baru nak pakai tudung, ambil takwa letak. Nak pergi klien, ambil takwa letak tepi. Ambil tudung, tak pakai dah. Tudung bagi TV pakai, bagi peti ais pakai, bagi mesin basuh pakai tudung. Orang tak pakai tudung. Jadi takwa ni kena letak tiap ke mana kita pergi. Tiap ke mana kita pergi. Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, asqalu syai'in fil mizani al-khuluq al-hasan. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Sesuatu yang paling berat dalam neraca amal adalah akhlak mulia. Paling berat akhlak mulia. Akhlak mulia dengan siapa sahaja, tak kira orang Islam ke, orang bukan Islam ke, kita kena akhlak mulia. Kerana kalau dengan sifat itu, jika sifat baik itu dalam Islam, jika sifat baik itu tidak didasari oleh iman, maka tidak ada pahala juga.